Morning korang. Macam tak kena lah. Sekarang ni pukul 2 pagi baru bangun. Ada lagi 2 jam lagi sebelum event kategori 21km akan start. So jom aku nak kena siap dulu apa semua, then baru kita gerak ke Putrajaya. Okay, this is outfit for today. Tengok, ni baju dia. So hari ni aku akan pakai chest strap and letakkan kamera ni dekat sini. So kita akan tengok POV aku berlari . Okay, alright. So semua dah ada, tinggal nak gerak je sekarang ni dah pukul 3. So ada lagi sejam ni sebelum event start. Okay, jom, let's go. So sekarang ni kita dekat Masjid Putrajaya. Sekarang ni pun dah nak dekat pukul 3.30. Ada lagi setengah jam lagi sebelum event start. So kita kena bersiap-siap dulu lah. Jauh kena berjalan ni. Make sure bawa ni supaya tak bosan nanti tengah berlari. Kita kan buat 21 km. So boring lah juga lama-lama berlari kan. So make sure bawa energy gel. Tapi aku bawa satu je, masih cukup kot. Sebab yang ni pun macam banyak jadi kan. Itu aku try consume, try ambil time buat long run tu. Aku makan sikit-sikit je sebab tak boleh nak habiskan sebab banyak sangat. So aku rasa cukup kot. Aku makan separuh, lepas tu separuh lagi. Cukup lah. Itu buat long run, kaki aku melecet, ada 3 jari melecet. So aku nak kena lebih berhati-hati and prepare gel ni, krim Vaseline ni supaya tak melecet nanti buat long run. Bagi yang tanya, member tak ada man. Member ada yang injured, ada yang busy. So terpaksa lah berlari sorang-sorang. So hari ni aku akan pakai X-Tab hijau ni, 5000 km 5.0 Pro. Ya, Pro Max tak ada. Sampai Pro je. So kenapa aku pakai yang ni instead of pakai X-Tab One Piece 3.0? So yang ni lebih ringan. Serius, yang ni lagi ringan daripada kasut yang One Piece 3.0 tu. Aku actually nak buat long run lah, kira macam tak push hard sangat lah. Kita tak try hard sangat lah. Tapi kalau dapat PB tu memang rezeki lah kot. Sementara sampai sana, kita warm up sekejap. 1 kilo tu. 3, 2, 1. Itu dia apa? 1,500. Ada tentera kita, ada awak. Buat lagi. Lari. Jangan jalan. Lari. Kena marah dengan sweeper lah. Asal akak ni bukan komando lah.
prediksi 2-3. Dia follow lah sampai habis. Turun. Indikator turun. Tadi ni. Oh, ada water station di sana. That means kita kena U-turn. Di ujung sekali lah. Jauh lagi. Ni route sama dengan Toyota punya route. Toyota orang tu lepas. Tu yang semput. Tu kat atas nak jalan lah. Ni naik bukit guys. Naik bukit. Ni dia. Ui, naik bukit. My plane. Amiral. Kamera penama. Gelap. Ada lighting. Jauh. Bang, tak apa. Surat ada. Sudah dah. Kita ambil 2. Dia simpan lah. Air dengan banana, bukan banana. Bukan banana, tak ada banana. Bebas. Bismillah. Oh, ni biasa berapa ni?
Sub 2 ni. Sub 2. Laju siap. Apa? Ada return lah. Oh, tak boleh return. Tak boleh return. Jatuh aku. Ada lagi berarti station? Last. Ada ke? Kaki dah start cramp lah. Dia dah cerah balik. Jadi 5 kilo ke? Tak sampai 5 kilo, 4 kilo lebih. Keren pula dua-dua betis. Aku rasa aku overuse. Okay. Keren lah. Dua-dua belah pula. Aduh. Dia tak spray ni. Tak spray tadi. Tak ada sebab tadi macam okey. Layan lagi. Tiba pula nak naik bukit tadi tu. Lepas yang tu kan. Terus sakit sebelah. Terus berhenti tak boleh buat apa. Sakit pipi je. Ni tak dapat BB ni. Nak Sabtu tak dapat Sabtu ni. Biasa macam mana? Biasa macam mana? Biasa 1, 2, 15 macam tu. Ni tak dapat hari ni. Memang tak target pun. Tak pagi lemau ni. Oh, lemau. Hari Sabtu kan. Ya. Lagi pula kan nak kerja pula. Oh, ya. Ada orang tu. Steady lah. Bang. Off tu. Aku terpaksa off tu.
Bateri dah nak habis. Report siapa tinggal tu? Jatuh. 19 lah. Lagi hidup gila lagi. Aduh, dengan krem-krem memang tak boleh bawa. Kena jalan sampai habis. Oh, sekali lagi. Sangat mengecewakan. Aku kat rumah aku buat strength tak? Aku buat tak calf training? Tapi aku rasa dalam nak dekat seminggu 2 kak aku stop kot. Ada kak aku buat calf training, tapi tak intens lah. Aduh, yang aku tekankan untuk kaki, untuk lari gigi, core muscle abdomen ni, kiri kanan. Tak nak bagi side stitch. Lepas tu dengan lutut, stretching paha, hamstring. Memang betul tak nak bagi injet kat lutut lagi lah. Itu memang kau-kau lah, tapi aku lupa calf training pun penting kak. Okay gang, actually bateri aku habis tadi kat KM ke 18. So tak dapat record sebab bateri satu lagi tu dalam bag. Aku simpan dalam baggage punya tempat, so tak dan nak bawa. So tak dapat lah record sampai ke finish line. Finish line kat sana. Finish line kat sana. So tak dapat lah. Setakat 18 km ni lah macam tu. But anyway, dapat juga complete kan 21 km, which is 2 jam 33 minit. 2 jam 33 minit. Okay lah, sebab actually agak kecewa juga sebab kaki aku dah cramp tadi kat KM ke 16 tu. Dia start KM ke 16 tu memang sebelah dulu cramp dekat betis. So lepas tu stop jap, jalan lagi. Lepas tu try lagi, jogging. Lari-lari, pop belah kiri pula. Belah kiri pula naik. Dua belah pula dia grab. So aduh, terpaksa lah cari medik. Nasib baik ada medik naik motor tu. Dia tanya tu spray sikit tu. Lepas tu jalan lah macam biasa. Aku tak boleh nak lari, sumpah tak boleh lari. Sampai ke finish line tu memang jalan. But overall okay lah, boleh lah. Better dari Subang Jaya lah. Sebab Subang Jaya memang teruk lah. Subang Jaya memang injured dekat lutut tu, memang tak boleh buat apa lah. But anyways, alhamdulillah lah, overall semua berjalan lancar, alhamdulillah. So sekarang ni aku nak balik ke kereta kejap. Balik kereta, semua tukar baju. And then pukul 9 macam tu dengan cerita ada lucky draw. So tunggu je lah. Mana tahu menang motor ke, NVX, LC ke. So kena tunggu sekejap. Pukul 9 kita lepak dalam kereta dulu. So sekejap lagi kita datang balik sini. Kau nak tahu apa yang lagi kelakar dan lagi bangang? Kau tahu aku kan aku ada explain tadi yang aku dah buat preparation lah. Aku nak bawa apa tu? Aku nak bawa energy gel. Aku boleh tertinggal mat dalam bag ni. Padahal aku dah explain tadi tau. Macam dalam 10 km pertama, maybe aku akan guna separuh daripada energy gel tu. Ni lagi separuh tu mungkin dalam kilometer ke 15 ataupun 16 aku consume lagi. Aku ambil lagi separuh tu aku habiskan. Lah, punya panjang cerita nak explain. Siap buat preparation bagai, sekali tertinggal dalam bag. Lagi satu kan, jam aku buat hal tadi ni dekat starting line tu, aku dah tekan start dah. Sekali tiba-tiba dia macam dia tak detect. Dah 100 meter pertama lah, dah tak detect. Aku tekan lagi resume. Dah tekan resume 100 meter yang kedua, jadi balik. Lepas tu aku keluar, aku tutup jam ni, aku buka balik dia punya ni, set balik. Last sekali baru jadi.
Next aku akan attend untuk event Boom Run bulan 10. Okay, apa-apa pun, kalau korang suka dengan video ni, bolehlah tekan like, tekan share and subscribe. Jumpa korang nanti. Okay, bye. Assalamualaikum.